Sebenarnya gini je, saya boleh bercakap, saya memang nak bercakap. Yes, saya boleh bercakap, memang saya nak bercakap, tapi masalah dia, ramai orang tak nak bantu untuk sebarkan. Faham tak saya cakap ni? Saya boleh buat, saya boleh bercakap, tapi tak ramai yang nak ambil sebarkan. Tak ramai yang nak bantu potong, hantar dalam grup Telegram kawan ke, WhatsApp ke, post kat Facebook ke, dekat TikTok ke, takut kena ban kan. Ini masalah dia sebenarnya. Masalah dia, itulah kekangan dia. Sebab ramai yang tak nak ambil keterlibatan. Contoh macam korang lah. Ramai daripada korang ni, korang tengok untuk korang je. Korang tengok untuk korang je. Kau tak share link, kau tak letak kat WhatsApp ke apa. Tak ada. Untuk korang je. Untuk diri korang semata-mata. Jadi, itu yang menyebabkan kadang-kadang saya cakap, kita ni dalam dakwah tau guys. Kita dalam dakwah, dalam peperangan, kita nak sampaikan mesej ni. Macam saya cakap lah, orang nak percaya tak percaya, itu cerita lain. Sebab Allah yang pegang hati manusia tu, tapi effort kita tu. Jadi macam saya ni, saya tak tahulah macam mana nak cakap effort saya ni kan. Kau tengoklah punya setup ni lah. Sampai lampu pun lupa nak buka malam ni lah. Jadi kekangan kat situ lah. Kau tengoklah kan. Bukanlah saya nak minta simpati kan, tapi realiti je, tengok lah. Bila kita upload dekat apa ni, TikTok dah kena ban. TikTok dah kena ban. Jadi nak buat macam mana? Itulah realiti yang berlaku guys. Tak apalah. Facebook masih tak boleh lagi. Facebook dia masih sekat lagi. Tak boleh live. Saya try tadi pun tak boleh juga. Can start live. Tak boleh. Facebook okey dah. Dah okey lah Facebook korang. Facebook dah okey lah. Problem lagi lah Facebook. Facebook problem lagi kan. Kena shadow lah. Facebook tak okey. Sokok lah. Baru 400. YouTube baru 400. Sokok tu. Asal nak buka konspirasi je, ada hal. Macam tak bagi buka konspirasi pun ada juga. Kan? Betul tak? Setuju tak? Macam tak bagi buka konspirasi pun ya juga ni. Mana ada private? Saya tak private lah dekat YT. Tak ada, saya tak ada private kat YT. Mana ada private? Saya tak private pun. Yang tadi aku private kan. Gila. Yang tadi tu saya private kan. Sebab kalau saya tak private kan yang tu, orang masuk sebab pakai link lama, dia tengok yang itu, dia tak tengok yang ini. Jadi saya kena private kan yang tadi. Nanti bila habis live, baru saya buka balik. Korang ni pun. Tadi kena private kan lah, gila. Sekarang ni open lah, tak public lah. Tadi kena private kan. Kalau tak private kan tadi, orang yang masuk, dia akan tengok yang lama. Dia tak tengok yang ini. Dapat? Facebook pun macam tu juga. Pernah buat kan? Kita pernah buat kan? Dah lama buat live ni. Bukan baru. Tak boleh tengok YouTube
Bukan bagi cuak. Lek. Bola 800. 1,000 saya buka. Habis ukur. Konspirasi. Satu, dua, tiga. Konspirasi. Và hài hước cái hội fan tuyển Eh. Ni best ni. Tau. Ni best ni. Datuk Seri Anwar boleh survive ke tak? Pada saya, beliau berdepan dengan tugas sukar kerana undi asas yang menyokong PH adalah daripada Bumi Cina. Kalau kita dari pentas dunia ke, tidak dapat kita elak bahawa mengakui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang ada niche itu, ada kelebihan itu, dan beliau sangat kompeten dan terbukti. Dan ramai dah mengatakan bahawa dalam pentas dunia ni tak ramai yang mampu berpencak sebegitu baik oleh Perdana Menteri sekarang ni. Kalau tokoh-tokoh yang lain tu bagi saya tak nampak, mungkin ada tokoh tapi dia akan ada kekangan politik masing-masing lah. Jadi Dah. Problem ni. Ya Allah. Start lah. Pula dah. Start. Start. Gerah. Gerah manjang korang. Tak. Pergi kat YouTube. Kalau dah start, pergi dekat YouTube. Korang ni kan, MC anjing ni kan, tahulah siapa yang berkomplot dengan non kunyit. Nasib korang tahulah. Kena. Tak ada yang terlepas. Tak ada yang terlepas, betul. Lag lagi ke? Lag lagi ke? Lag lagi ni. Lag lagi tak? Tolong komen jap. Lag lagi tak? Lag lagi lah. Gelap. MC. Suara tak ada pula. Aduh. Korang komen ni daripada luar negara ke apa? Kau yang komen ni daripada luar negara ke? Sebab orang lain start ni, korang tak start pun. Ha? YT okey. Okay lah guys. Okay. Ni. Semua pindah pergi YT. Saya tutup act. Saya tak buat act. Semua pergi dekat YT. Dapat? YouTube. So, kita pakai satu je lah. YouTube je lah. Malam ni. Okay. Boleh? YouTube. Dah, saya dah tutup dah X. Habis dah start. Macam mana? Buat YouTube je lah.
Itu buat cuti Bagi dia masuk, bagi dia masuk. Okay guys. Konspirasi. Konspirasi apa? Macam tajuk lah, tajuk malam ni lah. Hari ni sebenarnya secara rasminya lah, kalau kau tengok, bermulalah pertemuan antara Anwar dan Zahid. Perang. Ini memang perang. Sebab macam saya pernah bagi tahulah. Mereka perang, mereka memang perang. Lawan, memang mereka lawan. Tapi lepas pilihan raya, mereka akan gabung balik. Faham tak? Ni politik guys. Politik ni, hari ni kawan, besok lawan. Hari ni lawan, besok kawan. Hari ni kawan, besok lawan. Ni politik. Inilah politikus yang ada. Kau nampak, jangan kata tak nampak. So, mereka tengah berlawan, betul. Sekarang ni bermulalah official rasminya Anwar lawan dengan Zahid. Pertembungan tu. Tapi lepas pilihan raya, dia akan gabung balik. Nampak tak? So, kita ni nak selamatkan negara. Kita bukan orang politik. Kita nak selamatkan negara. Kita tak nak dah puak-puak ni. Kita tak nak dah mereka ni semua ni. UMNO, BN, PH, PKR. Kita tak nak dah. Kita nak selamatkan negara. But hari ni, kita tengok pertembungan tu. Malam ni saya nak buka. Hari ni SPR umumkan. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia mengumumkan tarikh pilihan raya. Tarikh pilihan raya. Yang mana bagi negeri Johor. Bagi negeri Johor, 27 Jun adalah penamaan calon. Dan 11 hari bulan adalah hari pengundian. 11 hari bulan Julai. Bagi Negeri Sembilan pula, 18 Julai baru penamaan calon. Mengundi pula 1 Ogos. Dua-dua dah berubah. Kenapa SPR tak sama kan? Kenapa SPR tak sama kan? Kuasa nak menentukan tarikh pilihan raya ni, kuasa siapa? Kawan, kuasa nak menentukan tarikh pilihan raya ni, kuasa siapa? Kuasa SPR lah. Tapi daripada dulu pun, orang tahu memanglah kuasa SPR. Tapi siapa yang berkuasa sebenarnya ni? Daripada dulu memang SPR. Tapi sebenarnya siapa yang berkuasa menentukan bila tarikh pilihan raya? Ingat tak dulu Datuk Najib? 2018 mengundi hari Rabu. Memang SPR umum, tapi dia yang buat. Perdana Menteri lah. PMX lah. Seperti sekarang ni. Tapi, betul ke PMX yang pilih tarikh ni? Kalau kau tengok ni, pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan berasingan. Advantage untuk siapa? Pilihan raya berasingan ni, advantage untuk siapa? Advantage untuk UMNO BN ke? Ataupun advantage untuk PH? Oh, ramai tak tahu punya. Ramai yang tak faham lagi ni. Bila pilihan raya berasingan, dia bagi advantage kepada UMNO BN. Faham tak? Bila pilihan raya sekarang ni, Johor asing, Negeri Sembilan asing ni, jauh-jauh ni, dia bagi untung kepada UMNO BN. Bukan pada PH. Takkan non kunyit nak bagi guyuk PH? Kenapa Negeri Sembilan tu bubar? Sebab PH nak bubar. Sebab apa? Supaya pilihan raya boleh sekentak, Johor pilihan raya, Negeri Sembilan pilihan raya, supaya undi tu, dia orang boleh menang juga. Sebab pada kiraan mereka, kalau pilihan raya serentak, PH boleh menang lagi di Negeri Sembilan. Mungkin mereka kalah di Johor, tapi Negeri Sembilan mereka boleh remain, boleh maintain lagi. Tapi bila SPR dah umum tarikh macam gini, itu yang non kunyit mengamuk hari ni.
Viewer limit rate. Get subscribe to get more. Oh, kena subscribe lah. Oh, viewer limit reach it. Get more subscriber to get more viewer. The next time you go live. Macam tu pula dah. Viewer limit. Okay. Dan subscribe. Korang subscribe. Ada 2,000 ni. Subscribe. Jangan tak subscribe. Okay. Saya pernah kongsi dengan korang. Kalau kita nak tahu, kan, kita nak tengok ceplos, kan, ceplos berbayar ni, kan, kita tengok siapa? Kalau kita nak tengok ceplos berbayar, ulasan ceplos berbayar ni, kita tengok siapa? Siapa? Harun, Wan Dahi. Sebab gini guys, kita nak tahu, kan? Dia orang ni bodoh. Dia pemimpin memang bontot, memang bodoh lah. Jadi kita nak tahu macam mana sentimen dengan pengumuman. Sebab ramai orang tak faham ni. Ramai orang tak faham game hari ni. Peperangan Anwar dengan Zaid. Ramai orang tak perasan. Ramai orang tak nampak. Sedangkan terang-terang bila tarikh berbeza pun dah tahu dah. Kenapa asing? Ini merugikan PH. Menguntungkan UMNO. Jadi kita nak tahu, kita tengoklah apa ulasan ceplos. Ceplos berbayar. So ini kenyataan ceplos berbayar. Korang dengar ni, ceplos berbayar ni. Dia ni bodoh. Arahan diberikan, jadi dalam kereta pun terpaksa ulas. SPR ni, kau apa benda korang buat ni? Tahun 2023 dulu, kita ada 6 negeri mengundi. 6. Pilihan raya negeri serentak buat. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Selangor. Kan? 6 negeri kita buat serentak. Jalan elok tak ada masalah. Walaupun pembubaran DUN waktu itu 6 negeri ni, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang ambil masa sikit, ada yang terus bubar apa semua. Tapi SPR tetap jalan serentak. Tiba-tiba Johor dengan Negeri Sembilan ini, walaupun 2 negeri ni pembubaran DUN itu berlaku dekat 4-5 hari saja beza, tiba-tiba buat asing. Jauh pula tu, 1 Ogos, 7 Julai. Apa benda korang buat ni? Kau fikir logik akal kau. Logik ke tak logik? Logik ke tak, bila PRN Johor ni dah settle sampai hari mengundi apa semua, dah settle lah. Dah bungkus habis dah. Balik dah. Petugas-petugas apa semua. Tapi dekat Negeri Sembilan itu baru nak masuk fasa penamaan calon. Logik ke tak logik? Baru boleh berkempen dekat Negeri Sembilan, Johor dah settle. Apa justifikasi SPR untuk semua benda ni? Itu je aku nak tahu. Kenapa SPR dia main game macam ni? Apa tujuannya? Apa sebabnya? Kan? Kenapa nak kena tunggu Johor settle dulu, barulah kempen rasmi pilihan raya negeri dekat Negeri Sembilan boleh bermula, boleh start? Apa pasal? Biasanya SPR ni dia akan utamakan nak jimatkan kos. Itu paling penting. Lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni. Nak mudahkan logistik lah. Yang paling penting, SPR dia akan buat serentak. Untuk apa? Untuk elak apa-apa sahaja unsur-unsur yang boleh bagi kelebihan kepada mana-mana gabungan politik. Parti-parti politik, baik kerajaan ke, baik pembangkang. Lagi-lagi dalam keadaan politik yang huru-hara sekarang ni. Kita tahu apa yang berlaku politik hari ni. Kan? Masing-masing tengah test. Benda tu SPR tak boleh benarkan. Kan? Hari ni pun kepala SPR ni kita tahu. Pengerusi SPR sekarang ini adalah orang yang pernah bekerja dengan Datuk Sri Zahid. Ketua Setiausaha di Kementerian. Datuk Sri Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Itu yang kita nak tanya. Apa rasionalnya SPR buat perkara ini? Kita bukan nak kata ada tangan-tangan ke apa. Cuma kita nak tahu. Kita sebagai rakyat, kita nak tanya apa benda ni? Apa justifikasi terbaik? Yang duk buat ni, tarikh mengundi ni jauh macam tu sekali. Apa benda ni? Tak, aku nak tanya SPR ni, kau apa benda kau buat ni? So hari ni official lah. Peperangan. Sebab bila ceplos berbayar ulas, petikaikan SPR dan buat kenyataan bahawa pengerusi SPR sekarang ni dulu orang Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Nampak tak? Nampak ke tak ni?
Korang faham tak? Wan Dahi punya cerita ni korang faham tak? Nampak tak? Saya tanya nampak ke tak ni? Ada 2,000 ni, nampak tak? Dah gaduh teruk dah. So SPR tetapkan tarikh yang mana Keplos berbayar dah balon lah. Besok akan banyak lagi balon ni. Kau akan tengok Harun lah, apa lah. Ni, saling kunyit kongkang pun akan balon ni. Tengah huru-hara dia orang ni lah. Geram. Sebab hari ni pun non kunyit koyak. Kau kan dengar ni, come on lah. Perdana Menteri lah. Takkanlah SPR tak dengar cakap Perdana Menteri. Kan? Ini sampai Perdana Menteri buat kenyataan. Alah, kesiannya. Kesian dia. Kesian tak? Kesian. Kau tengok ni. Kau dengar kenyataan non kunyit. Tapi itulah. Sir ni suka bedah. Bila saya bagi korang tengok, kau kena fikir tu tak? Kalau kau tak fikir, jadi bodoh macam orang lain lah. Sebab saya tahulah tim Malabot dia fikir. Dengar ni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan tanggungjawab dengan baik, bebas dan telus dalam menguruskan perjalanan kempen sepanjang Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan berlangsung. SPR terdahulu menetapkan 11 Julai sebagai hari mengundi bagi PRN Johor ke-16, manakala PRN Negeri Sembilan ditetapkan pada 18 Julai ini. Pertama, Suruhanjaya Pilihan Raya telah umumkan susulan daripada pembubaran di atas cadangan besar dan dikenal oleh Tuan Johor, dan berikutnya besar dan Tuan Sar Negeri Sembilan. Jadi sekarang bila dah mula kempen, saya harap dapat dijaga dan SPR dalam tanggungjawab dengan baik, bebas, dan supaya dapat menjamin perjalanan pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan berikutnya itu dengan begitu baik. Jadi kita harap juga rakan-rakan, tadi sempat juga saya bicara dengan kawan-kawan selepas Menteri. Biasa ni, bila bubar DUN ke Parlimen, yang minta SPR jalankan tugas dengan baik, dengan telus, dengan bersih, dengan amanah, pembangkang. Betul tak? Tak pernah dengar lagi kerajaan dulu atau kerajaan UMNO ke bagi tahu bila SPR bubar je, kerajaan bagi tahu dekat SPR jalankanlah dengan telus, bersih. Tak ada. Kerajaan government of the day. Biasa pembangkang lah yang menyalak pun. Oh, kena jalankan dengan telus, SPR kena adil, SPR kena... Non kunyit. Minta SPR telus, adil, bersih. Kau Perdana Menteri gila. Kenapa? SPR dah tak boleh kontrol ke? Nampak tak? Nampak ke tak ni? Nampak ke tak? Geram aku. Nampak ke tak ni? Korang nampak tak hari ni bermula peperangan Zahid dengan Anwar Ibrahim ni? Nampak ke tak? Nampak? Clear. Dan sebab itulah juga hari ni. Hari ni apa berlaku? Hari ni guys. Hari ni hari Jumaat. Semalam Khamis, malam Jumaat. Tapi hari ni. Why now? Turun! Saya turun! Kami tutup! Saya turun! Kami tutup! Why now? Kenapa orang asli desak Zahid turun? Zahid memang kita tahulah habau lah. Saya setuju apa yang
kawan-kawan orang asli ni buat. Tapi kau tak rasa sesuatu ke? Sokok lah. Kau tak rasa sesuatu yang pelik ke? Kan, come on lah. Korang suka buat macam itu dengan rasa tau. Ha? Ada rasa tak? Ada rasa sesuatu tak? Ha? Kan? Hari yang sama SPR buat keputusan pilihan raya berasingan yang mana memberikan kelebihan kepada UMNO BN dan Ceptos berbayar terus serang pengerusi SPR, kaitkan dengan Zahid Hamidi, yang mana pengerusi SPR sekarang ni dikatakan pernah bekerja dengan Zahid Hamidi. Lepas tu Non Kunyit pula minta SPR kena telus, bersih. Lepas tu hari ni ada demo, desak Zahid Hamidi. Come on guys, come on. Nampak ke tak? Nampak ke tak sayang? Sayang-sayang semua, nampak ke tak? Ha. Nampak Mantap, terbaiklah korang. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Guys, inilah dia. Tidakkah kita tak nak berfikir? Tak nampak ke kesan Kunut Nazilah ni? Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Hari ni Sanusi ceramah di Kedah pun, Jentera Pemuda PAS Kedah pun, Sanusi cakap benda yang sama. Dia tengah bergaduh ni. Teruk bergaduh. Tapi ingat, dia orang bergaduh teruk, jangan kita terpedaya, tertipu. Sebab, lepas pilihan raya, dia orang gabung balik. Faham tak ni saya cakap ni? Jangan korang rasa sekarang ni, UMNO tengah ambil advantage. So, jangan kita terpedaya pula. Memang semua orang nak tolak PH. Tapi jangan terpedaya pula, UMNO dah tak sama dengan PH. Engkau bodoh. Dia orang sama je. Game dia orang. Perang memang perang sebab tamak berebut kuasa. Inilah mereka. Dapat? Dapat tak? Sabarlah. Best tak? Best ke tak best? Best ke tak best? Best kan? Tapi guys, ada lagi best. Korang cuba jawab. Kenapa Non Kunyit dia tak boleh tentukan tarikh pilihan raya? Kenapa Non Kunyit
Perdana Menteri, PMX. Tak boleh tentukan tarikh pilihan raya. Apa dah jadi? Cuba komen. Sampai Ceplos pun ulah marah, non kunyit pun marah. Yes. Non kunyit, caretaker sudah bagi tahu dah. Orang tak percaya, mana, sikit lagi mana. Korang bodoh. Yang tak percaya tu, bodoh lah. Aku tak cakap aku pandai, tapi aku cakap non kunyit dah lingkup. Disember 2023, lingkup hilang sokongan. Tapi dia dapat peluang, tapi dia caretaker. 2024 tu sampai sekarang, dia caretaker. So, caretaker ni tak ada power pun. Oh, mana, sikit lagi. Korang bodoh. Sebab korang tak tahu pasal benda ni. Saya tak cakap lah sepandai, tapi pengalaman aku dan aku baca. Aku tengok perlembagaan. Aku tengok undang-undang. Aku tengok semua ni. Aku nampak lah. Oh, okey, macam ni. Kalau dia ada power, dialah tentukan tarikh pilihan raya. Betul tak betul? Betul tak betul? Kalau dia power, dia Perdana Menteri, dialah tentukan tarikh pilihan raya. Tapi sebab dia Perdana Menteri caretaker, dia tak ada power. Kuasa dia tak ada. Kau fikirlah guys, takkan pengerusi SPR berani nak lawan PMX. Kalau PMX tu PM. Ni satu lagi pengesan kalau nak berfikir. Bodoh mana sikit lagi. Yang menganjing ni korang bodoh. Betul tak? Bodoh. Banyak kali bodoh hari ni. Well, this is problem about rakyat Malaysia. They all think they all are very, very clever. But they are not clever. This come from experience. When you have experience, and then you read what happened, you study about constitution, you know. But if you no experience, and then you just look what they put you to see, that's what happened. Sebab tak tengok daripada the bigger picture. Tengok daripada itulah. Yang dia tunjuk itulah kau tengok. Kau tak tengok the bigger picture. Well, saja. Saja nganjing. Sikit je lagi. Ini Seazri lah. Ini Seazri lah. Kepada pengikut non kunyit, bertaubatlah. Kepada Salim Kunyit Kongkang, Salim Abdul Rahman, kau memang tak bertaubat dah. Yang lain ni, kau kan nak pergi mana, Bi? Kau rasa boleh selamat ke? Kau rasa boleh selamat ke? Ramai tak sabar ni tau. Nak ni bos Jacom yang baru ni Bos Jacom yang baru ni, siapa nama dia? Bukan main lagi, nak sekat lah, itulah, buat report lah. Jadi, kau rasa lama mana korang ni? Korang rasa lama mana ni? Kau tengoklah, tarikh pilihan raya pun non kunyit tak ada power lah nak tentukan. Nampak tak? Perdana Menteri tak ada power nak tentukan tarikh pilihan raya tau. Malu. Tak ada muka. Betul tak guys? Betul tak betul? Pak ni kena potong, sebar kan? Potong Pak ni sebar kan? Perdana Menteri pun tak ada power nak tentukan tarikh pilihan raya sampai meroyan. Mana kuasa Perdana Menteri? Pilihan raya terpaksa asing-asing pula, Johor dengan Negeri Sembilan. Bagi advantage kepada UMNO BN. Bila pilihan raya Johor dengan Negeri Sembilan asing, advantage adalah kepada UMNO BN. So, apa power non kunyit ni? Kata PMX, Perdana Menteri apa je? SPR pun kau tak boleh kawal. Tarikh pilihan raya pun buat asing dah. Kau tak ada power lah non.
kepada pengikut-pengikut Anwar Ibrahim bertaubat. Kau nak pergi mana? Kau nak lari mana ni? Non kunyit ruyup je. Tahulah nasib korang. Sekarang kau ukutlah sekat itu, sekat ini. Macam-macam kau buatlah. Sementara ada kuasa. Tapi kuasa tu pun tak ada pun. Kalau non kunyit ada kuasa, ada power, dah tentulah tarikh pilihan raya dia tentukan. Tak. Alah. Kesian. Tapi ingat, Fahmi sepunya. Fahmi sepunya. Yalah, jangan kacau. Kan? So guys, enjoy the show. Tengok kejatuhan yang amat dahsyat. Ni kemaluan. Ni penampilan tak dapat diubah depan mata kau. Kemaluan yang memalukan ni. Oh, mana 3 kali Jumaat. Bodoh. Orang cakap 3 kali Jumaat, episod kemaluan yang memalukan. Sampai sekarang ni malu ni. Kan, malu tak malu? Tarikh pilihan raya pun tak boleh tentukan. Malu ke tak malu, bagi tahu? Anwar Ibrahim, Perdana PMX. Tak boleh tentukan tarikh pilihan raya. SPR dia tak boleh dah. Sampai merayu SPR buatlah dengan telus. Malu tak? Malu. Tak ada muka. Pui. Yang sokong non kunyit. Kau tunggulah menasihat korang semua. Aduh. Salim, kau tak kenal aku siapa, Salim. Ni kepada keliling-keliling Salim tu kan. Kau nak pergi mana, babe? Ambil duit, ambillah duit. Dah, ambil je dengan Salim kunyit kokar. 100,000, 200,000, kau belasah cukup-cukup. Kau belasah cukup-cukup. Tak lama dah ni. Sehari ni, tak percaya tak apa. Tapi sehari ni kalau cakap, dia jadi. Cepat dengan lambat je. Paling lambat pun 2027. 2027 paling lambat pilihan raya lah. Tapi tengok daripada keadaan ni, kau rasa? Kau tengok keadaan ni sampai ke 2027? Habis dah Okay. So apa move non kunyit? Ni saya punya jangkaan Ni saya punya jangkaan, saya punya telahan. Ini saya punya jangkaan lah. Saya punya telahan lah Non kunyit tetap nak dapatkan darurat. Nampak tak sekarang? Kau boleh tally tak kenapa saya cakap non kunyit nak darurat? Dah nampak dah sekarang. Sebab kalau SPR pun dia tak boleh kawal. Tarikh pilihan raya pun dia tak boleh tentukan. Dia goyang tak? Dia goyang bang. Goyang bang. Bukan goyang Inul lah. Goyang tak? Goyang. So non kunyit dalam ketakutan ni. Dia dalam ketakutan. Dia tahu kalau pilihan raya dia melingkup. So dia tengah berusaha nak dapatkan darurat. Itu pasal main isu kaum. Macam-macam lah. Dia buat macam-macam. Apa saya bagi tahu? Bencana alam. Kau tengoklah. Kan? Ni apa El Nina apa benda dah. Panas lah apa semua. Apa lagi? Wabak penyakit. Kaum agama. Ni Rohingya. Apa lagi? Ni krisis bekalan tenaga ni. Semalam buat sidang media. Krisis. Krisis apa? Ceplok-ceplok VIP pun dah main dah. Nampak tak? Korang nampak tak? Dia orang dah main dah. Krisis bekalan tenaga, krisis. Dia orang dah main dah ni.
Gila-gila ni. Cerita 7 buah kapal tu tak tahu apa cerita dah. Dia dah buat, dia nak buat darurat. Sebab dia tahu, dia dah gone dah ni guys. Dia dah gone dah. Tapi dia kalau pilihan raya dia melingkup. Dia tetap nak buat darurat. Serangan pengganas masih on. Serangan pengganas pun masih on juga. Tapi yang ini saya yakin dengan pihak polis lah. Saya memang tak percaya dengan polis ni. Aku memang tak percaya dengan polis ni. Tapi dalam bab isu keselamatan berkenaan dengan pengganas, saya yakin. Saya yakin dengan kecekapan pihak polis. Sebab pihak polis dah buktikan negara kita ni aman ni, boleh tidur nyenyak. Betul tak? Kita boleh tidur nyenyak apa semua lah. Tidur pun dia nak ambush rumah ke apa, letak jammer lah apa semua. Tapi kita semua ni boleh tidur. Sebab apa? Sebab keamanan negara ni, sebab polis jagalah. So kita yakin dekat situ. Dan pihak polis pun dah terbukti dah. Kalau kita tengok itu hari yang warga negara Israel dengan 6 pucuk pistol, ingat? Warga negara Israel dengan 6 pucuk pistol tu. Dah. Itu hari dekat Negeri Sembilan. Dekat mana? Negeri Sembilan. Yang apa, bom paku tu. Boleh? Polis gagal kan? So, bab kalau ada serangan pengganas ni, saya yakin dengan kecekapan pihak polis lah. Yang itu seletak kepercayaan penuh lah. Tapi bab jadi anjing politik ni memang ada. Ada bos-bos tertentu ni yang sanggup jadi anjing kepada non-kunyit. Macam Vivo bangsat apa semua tu kan. Tu. Ini memang anjingnya. But daripada segi keselamatan, daripada pengganas, kita letak keyakinan kepada pihak polis. But jadi baruah politik memang ada. Sebab dia orang nak naik pangkat. Ni bodoh-bodoh ni semua tak sedar. Siapa ikut non-kunyit? Kau tunggulah korang. Nasib korang tahulah. Kartel kunyit. Pak Bul ke, Evo ke, Motat ke, semua. Tak ada yang terlepas. Macam mana nak lepas? Tu aku cakap, kau tak kenal lagu siapa. So, dia tetap nak darurat. InsyaAllah, tak dapat darurat. So, tetap ada pilihan raya. So, bila pergi pilihan raya, modus operandi dia tu lah. Letak calon artis, influencer. Dia dah buat dah. Saya dah cakap benda ni dah. Kan? Kalau nak ulang balik pun saya dah cakap dah. Dia tengah buat benda tu semua. Pilihan raya. Dan dia cubalah. Dia cuba nak drag sampai 2027. Tapi kau kena dengar ni. Pakatan Harapan. Kan? Kita tak makan ugutan. Pukul sudah kena pukul. Penjara sudah. Nak ugut oleh budak-budak? Oh, no way. Jadi saya nak beritahu. Dan mungkin saya dipanggil kawan-kawan dengan pimpinan kerajaan perpaduan yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul pilih untuk dah lelah dan penat dengan kerajaan perpaduan ini, kita kembalikan kepada rakyat untuk menunggu mandat. Bukan saja di Johor dan Negeri Sembilan, seluruh negara saya bersedia. Kita tak makan ugutan. Pukul sudah kena pukul. Penjara sudah. Nak ugut oleh budak-budak? Oh, no way. Seluruh negara saya bersedia. Kalau benar, mungkin saya fikirkan kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul Dengar. keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Yang memutuskan pilihan raya saya. Johor dengan Negeri Sembilan pun tak boleh.
Sembang. Kau sembang lah, Non. Kau sembang. Oi, Anwar. Turunlah. Tak malu ke? Tun Mahathir tu bagi nasihatkan kau dengan baik, dengan elok, dengan molek. Dah hilang sokongan, letaklah jawatan, berambuslah. Tak nak ketegak juga. Sekarang ni, kau hadaplah kemaluan yang memalukan kau tu. Padan muka kau. Termasuklah pengikut-pengikut kau semua ni. Dah hilang sokongan, letaklah jawatan. Semua Perdana Menteri, letak jawatan. Kau ni punya lah, nak bertahan. Ambil kau padan muka kau. Tengok ni. Punya angkor ni video bila ni? 17 hari bulan 5. Tak sampai sebulan. 17 bulan 5. Oh, dia punya sembang ni. Tak sampai sebulan. Konon Perdana Menteri tentukan tarikh pilihan raya. Johor dengan Melaka dengan Negeri Sembilan pun tak dapat. Bikin malu. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, pilih untuk dah lelah dan penat dengan kerja perpaduan ini, kita kembalikan kepada rakyat untuk menemu mandat. Bukan saja di Johor dan Negeri Sembilan, seluruh negara. Tapi Non Kunyit bila dia tahu macam gini, ni sepunya jangkaan dia tak nak berubah. So, gini guys. Enjoy the show. Teruskan Kunut Nazilah, jangan berhenti. Kita tengok move daripada ahli parlimen Sek Rafizi ni. Saya dengar dah bertambah ni. Dah bertambah lagi dah ni. Dulu saya cakap 11 kan. Minggu depan sambung bicara. Kan? Bertambah lagi ahli parlimen PKR yang tak sokong Non Kunyit ni. Daripada dalam Parlimen Dunia lah. Parti sendiri pun tak boleh jaga. Lagi sembang lah. Kita tengok move daripada ahli parlimen PKR sendiri. Dan kita tengok move daripada ahli parlimen UMNO. Cantik ni guys. Memang cantik. Memang best. Tapi kan guys, jangan lupa Najib. Diorang dah start serang balik Najib tau. Kau tahu tak? Ada tengok tak? Najib dengan Rosmah dah kena serang balik. Siapa punya kerja? Kau tengok sekarang ni tiba-tiba Najib dengan Rosmah kena serang balik ni. Ni budak-budak UMNO. Siapa punya kerja? Siapa yang buat? Siapa punya kerja serang Najib dengan Rosmah balik ni? Non Kunyit lah. Korang ni macam penat lah korang ni. Zahid pun non kunyit juga. Ni non kunyit lah. Sebab UMNO nak kena ada Najib. Kalau pergi pilihan raya ni, kalau Najib tak keluar, so UMNO nak kempen susah. Tapi kalau pilihan raya, Najib keluar, Najib boleh kempen untuk UMNO, so ramai orang Melayu ada soft spot dengan Najib, dia akan undi UMNO. So UMNO perlukan Najib. So sekarang ni Najib dengan Rosmah kena serang ni, siapa punya kerja? Non kunyit lah. Korang ni penat lah aku. Malah nak cerita dengan korang. Berbuih-buih cakap, orang tanya, Zahid. DAP. Tadi dah cerita dah tadi ya. Demo tu, desak Zahid. Berundur letak jawatan. Macam mana korang ni? Penat lah aku. Ini yang saya risau ni. Korang ni dibolak-balik kan? Cerita dah berbuih-buih dah. Nanti, macam mana kita ni, undi je lah UMNO. Ini yang aku malas tu. Mudah dibolak-balik kan? Dah cerita berbuih-buih dah ni Nanti pilihan raya ni. Macam mana sekarang ni PN dengan bersatu macam mana PAS boleh ke? Tak apalah undi UMNO lah. Ni aku marah ni. Dah berbuih cakap misi selamatkan negara. Ni macam ni lah. Marah lah. Angry Bird. Tapi Bird tak marah lah. Kami malam Jumaat kan. Semalam. Angry Bird lah ni. So guys, ini perang. Perang sesama mereka. Tapi ingat, jangan terpedaya tertipu dengan perang yang mereka ni. Sebab
akhirnya mereka akan bekerjasama juga. But now, fokus kita adalah penyatuan orang Melayu. Ingat, misi kita selamatkan negara. Saya minta gini je. Apa saja yang datang ini, macam-macam cerita, macam-macam lah. Tapi jangan lagi daripada fokus matlamat, misi aku nak selamatkan negara ni. Misi aku nak satukan orang Melayu. Sebab negara ni boleh diselamatkan dengan penyatuan orang Melayu. Now, alat kita PAS lah, Perikatan Nasional. Itu tool kita dia. Itu yang kita nak tu. Sebab kita nak mengundi ni. Tak kisahlah berapa penjuru. Kita nak tu. Selamatkan negara ni. Boleh? Dapat? Dapat tak dapat ni? Dapat tak dapat? Jelas tak jelas? Mantap, mantap. Jadi kalau dekat YouTube ni, sedap dia komen laju. Maknanya, tak delay lah. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Allahumma. Alhamdulillah guys. So, teruskan kunut nazilah kita, teruskan usaha kita, jangan pernah berhenti. Perjuangan kita belum selesai. Ni masa depan anak cucu cicit kita. So kita ada tanggungjawab. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? So guys, all out. Terus berjuang. Okay? So saya rasa sampai situ je. Apa pun ucapkan terima kasih semua. Saya nak masuk room tapi kau tak ada guys. Masuk room pun dengan host kena ban kan. Tapi kalau ada peluang nanti saya akan masuk, saya akan maklum lah. Okay semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non! Turunlah. Tak malu ke? Assalamualaikum. Salim Abdul Rahman. Tak kenal aku siapa.